Betul? DMA kalah dengan Abang Koroy. Boleh tahan jugalah game tu kan. A few punches yang dia dapat bagi bagus, tapi dominannya pada Abang Koroy. Kalah dengan Abang Koroy, kalau tak silap saya 2 kali jatuh, kalau tak silap 2 kali jatuh, kemudian bangun lagi, terhuyung hayang macam tu, kemudian pengadil stopkan perlawanan, bimbang kok-kok nanti kan lagi teruk DMA. So kemenangan mutlak kepada Abang Koroy. Seronok betul dia. Ya betul. Ya setuju. Perlawanan tu hanya satu platform je. Boleh jadi menang, boleh juga jadi kalah kan. So itu satu fitrah. Tapi yang paling penting sekali adalah kita lihat bila DMA kalah, ramai yang meraihkan kekalahan DMA. Mereka gembira, mereka seronok dengan DMA yang kalah. Persoalannya kenapa? Ini yang paling penting, sebab pada saya kekalahan DMA ini tragis. Tragis bukan sebab dia jatuh, tak. Tragis sebab kekalahan DMA itu diraihkan oleh orang lain. Itu yang buatkan dia tragis. Dan kita tahu kan betapa sombong dan bongkaknya kenyataan DMA sebelum pada ini. Dia menyerang siapa yang dia nak serang. Dia nak serang orang seni, dia nak serang grup meskom, dia nak serang wanita, dia nak serang pelajar-pelajar Uniza tu sendiri, dia nak serang lecturer. Dia serang ikut siapa yang dia nak serang, yang dianggapnya sebagai bocah. Padahal dalam banyak keadaan yang sebenarnya bocah adalah dia. Yang sebenarnya bermasalah adalah dia. Tapi of course kan orang macam ni sentiasa menganggapkan diri dia tu betul. Dan istilah psikologinya narcissistic. Okey, sentiasa anggap dia tu betul, sentiasa anggap dia tu bagus, sentiasa anggap dia tu lebih daripada orang yang lain. Apa yang orang lain fikir tu salah. Sebab tu dia boleh kata bumi tu macam donat. Ya, bumi itu macam donat dan dia siap buat aksi lucah pada bumi yang dikatakan donat itu. Ya, darahnya tu ada kaitan dengan bau ataupun warna lavender. Saya pun lupa dah. Come on lah kan, apa saya yang ada dalam lavender? Ini antara perkara yang kita lihat, bongkaknya dia, sombongnya dia, palataunya dia membuatkan bila dia kalah dengan Abang Koroy, kekalahan itu diraihkan. Netizen, orang ramai gembira dengan kekalahan DMA. Nampak? Dan itu sebenarnya yang saya katakan sebagai kekalahan yang tragis. Sebab kalah dalam pertandingan itu lumrah, itu biasa. Tapi kekalahan yang tragis yang diraihkan oleh ramai orang yang lain, itu sangat-sangat memalukan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jom minum.